boleh tak? Ya, Daus. Korang, kalau Daus korang panggil Yes. kalau macam saya, dia orang panggil Ketua Ilyas. Kat dia korang panggil Setungik Daus. Ya, Yes. Ya, Tungik. Aku berak. Berak lah. Kena sawak. Tapi- Apa? Aku tadah berak kau. Keras. Kau minum ni. Tu. Kau kan beli buah delima tu banyak. Kau makanlah buah delima tu, boleh melancarkan kau punya ni. Weh, kau tahu tak cerita pasal buah kan? Kau makan buah delima tu 2 biji sebelum tidur esok pagi, kau mesti berak lawas. Ya ke? Ya, buah delima kan dia boleh ni. Betul tak korang kan? Buah delima dia akan proses usus. Yes. Kau buka lah kamera kau tu ni. Aku berak. Kau ni? Macam tak biasa berak sambil buka kamera. Tu. Macam tak biasa. Kat Malaysia okey je. Tak nak. Nampak tak apa, kau jangan bunyi. Bunyi peluk-peluk ni. Terus. Yes, doakan aku sihat-sihat tau korang. Taklah doa, korang tandas gila. Tak ada. Aku just cakap doakan aku sihat-sihat tau. Buah anggur hijau tu. Lepas tu teringat momen kita orang gaduh dia. Oh Ilyasku, kembalilah. Kan ku ludah bibirmu. Babe, tadi kan orang cakap kan? Oh Ilyasku, dengarkanlah tandas yang akan ku flash. Okay, lepas tu pakcik tu jual anggur tu, aku tengok lah momen dia beli, kita orang gaduh makan anggur hijau tu. Lepas tu aku cakap, Daus suka ni anggur hijau ni. Kau faham tak? Jadi kita orang beli satu tak cukup, lepas tu gaduh beli lagi satu. Oh Ilyasku, kembalilah. Babe, diorang cium tanganmu. korang setuju tak kalau aku second single nanti kita orang berduit dua? Kau setuju tak? Daus, kau nak tak duit dengan aku, Daus? Tak nak. Dia tak nak orang. Di malamku, kamulah bintang yang paling terang. Takkan ku biarkan ragu dari berjuta bintang yang terangi di malamku. Kamulah tungi yang paling terang. Kau ni apa ya Allah? Kalau aku boleh tumbuk kau ni dah lama dah aku tumbuk kau tahu. Aku ditahan je. Aku ditahan je. Kalau ikut kaki aku ni, memang kau dah kena tumbuk dan lenyek macam penyek dah kau tahu. Kau kena tahan sebab semua harta ni adalah harta aku. Kau kena ingat tau. Kalau bukan gara-gara harta bapa aku, kau tak akan jadi CEO dalam paradigma silver. Aku jadi CEO ni atau usaha aku sendiri tau. Mega Holding tu bapa aku yang punya. Kau tak sedar diri ke? Bapa aku pungut kau tepi jalan, ambil kau jadi anak angkat dia dan kau nak rampas semua harta dia. Cik, kau berjaya Leo lah setungi. Allah. Kau ni kenapa lah dah dekat sana Blackfish KM macam ni. Kau sini batang. Kau dekat aku. Aku dah buat rambut, kau dah kusut rambut aku faham. Kejap okay, Ini ada OKU ni kejap. Kesian ayah dia duduk tunggu. Dekat paling bawah kan? Ya Allah. Jaga kecil-kecil elok, main besar gila. Nak tahu tak Lias, apa ni? Aku share sedikit lah pasal apa yang jadi hari ni Sekejap, bunyi apa? Kau letak apa pun kau? Hello? Okay.
Kau nak tahu tak, Lias? Hari ni kan kenapa aku gemuk ni? Okey, aku kan nak pergi. Okey, aku kan mau pergi sembayang Zuhur. Ada keajaiban berlaku. Apa? Okey, kita orang kan nak cepat-cepat. Lepas tu nak sembahyang Zuhur tu, kalau nak dapat saf pertama di depan Kaabah, memang susah lah. Kau kena laju, kau kena awal. Jadi tadi kita orang tadi aku masuk je dekat masuk je dekat pintu masuk. Dia ada 2 jalan, Lias. Tengok. Sorry. Jalan tu dia ada 2 jalan begini. Jalan sebelah sini memang full gila. Dekat sini dia priority untuk orang-orang tertentu, insyaAllah limpas. Jadi time kita orang jalan tu, aku bilang, masuklah pergi sini yang ramai orang ni, sebab ada polis kan menjaga. Lepas tu polis tengok aku dah masuk laluan sini. Lepas tu polis cakap, come here. Go here. Lepas tu aku pergi di jalan yang priority lah tu, yang jalan yang kurang orang. Lepas tu turun tangga terus nampak Kaabah. Okey, lepas tu aku bilang, boleh kan ni dapat soft pertama atau kedua ataupun ketiga. Sekarang tengok, ada jalur kosong. Jalur kosong tu lepas tu aku jalan, ada pagar-pagar badi buat. Lepas tu tanya polis tu, boleh tak limpas? Bilang, okay. You go. Go, dapatlah aku soft ketiga tadi. Sembahyang Zuhur di depan Kaabah. Time tu lah. Tapi time tu macam mana ya? Nak nampak Kaabah tu memang sangat susah, sebab dia bukan sebab apa tahu. Dia sebab faham tak? Mozaik lantai Mekah kan dia putih. Lepas tu cahaya matahari kuat. Jadi mata kalau kita nak buka tu memang susah weh. Siapa yang pernah rasa benda tu tahulah. Kau nak buka mata kau memang berair. Jadi yang lain memang dah prepare pakai spek hitam, jadi senang nak buka mata. Aku tak boleh weh. Lepas tu yang aku bilang, kenapa ni aku bilang, kenapa ni aku something lah macam kenapa ni. Rupanya memang semua orang pun macam tu. Gitu. Itulah sebenarnya yang keajaiban hari ni. Dalam